aku. Tak ingat. Apa semua ini terjadi kepadaku, Tuhan maafkan yang tak pernah bisa menjauh. Terlalu cinta dari yang tentang. Namun apa artinya ini jika ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta. Thank you teacher. Dia atas nama cinta macam mana? Atas restu. Itu lain. Ya Allah, lagu Rosa banyak betul sedap-sedap. Pinangkan bismillah. Kak Ya tak live pun, Kak tengah buat video. Tiba-tiba Fatah ajak live kan. So kita masuk lah awak. Kita pula rakan sekerja yang sentiasa ada. Lah. Adik online ni. Jai. Kita call Ipan. Kita call dia. Dia angkat tak? Atas nama cinta hati ini. Adik. What are you doing? Tak buat apa kat mana? Kat atas. Buat apa? Jom buat video. Buat video? Buat konten TikTok. Kakak buat video tadi ke? Dia dulu. Dah dulu. Dah. Kejap. Adik boleh ambilkan Kak Yanya kopi dalam fridge? Boleh belum? Boleh. Adik. Boleh. Okay, thank you. Baik. Dia cakap boleh belah. Kuancak ni budak. Mira apa birthday wish? Apa? Birthday wish birthday present. Wish birthday. Apa soalan dia? Surat akhir. Bawa gitar. Saya bukan call bibi. Saya call adik saya. Hijrah cinta, mimpi indah. Saya doakan Kak dapat juri amin. Amin. Kak Ya jangan minum ais lah. Tadi cakap sakit tekak. Tapi Kak Ya tak ada show besok dengan lusa. Boleh lah. Minum sikit-sikit. Yes, boy. Kau buat live. Buat live? Buat live. Ipan dia kata untunglah call bibik je. Minta air. Inilah bibiknya. Maida. Ni Aris. Sembut abang. Sembut. Tak, tadi saya tengok abang long live. Lepas tu aku pergi semain sekejap. Lepas tu tiba-tiba seorang buat macam ni. Patut Kak Ya masuk bilik Kak nampak adik sedang bersujud. Dalam sujud adik doakan Kak Ya adik. Ada doakan semuanya akan dipermudahkan untuk Kak Ya. Amin. Lepas tu Kak, bila ada tengah dengar Kak ni lagu Rosa, apa jadi? Akak tengok tiba Kak lagu Rosa. Tak, dia tiba Fatah call. Dia cakap Kak lagu apa kata? Lah, apa tak ajar? Ni adik dia orang cakap Abang banyak ni korang. Jangan macam tu, korang ni sikit-sikit je macam ni. Ni Kak, asal kak dengan abang lu? Oh, rakan sekerja kan? Ngaca.
Rosa Rosa pun tahu kita rakan sekerja. Rosa sekali? Adik tengok ni kuku Kak yang sakit. Kenapa kak? Tak tahu lah. Ni kau tengok jari ni macam tengah rindu seseorang ni. Kau ni minta lah. Kak, akak lengah malung. Adik sini lah sikit. Sekejap korang. Tak muat. Kak, akak tak ajar hari lengah malung. Sampai hati akak? Tak, patah last minute. Kak Ya tengah Pasal ada buat Rosa? video. Ada Rosa. Rosa? Pasal Rosa Kita jadi, dapat cakap pasal Rosa jadi Rosa. ketua netizen. Miko Datuk Rosa. Kak, nanti kita boleh invite intim. Kita boleh invite Rosa. Adik ni tak ada. Ni bukan live dengan klien Kau jangan minta Lambat kan. Kau asyik kan. Lama Ivan tak live. Rosa cakap pacar. Dia pun tahu. Bukan satu Malaysia je, termasuk Indonesia pun dah viral. Kisah Kak Long dah malung. Bukan Fatah, Abang Fatah Kak Ya. Apa? Suatu material kain apa? Kita bukan jual tudung Please invite Abang Long. Kak, cuba kau Abang Long ajak Ain live. Abang Long dah Ain live Dah. Anak kena WhatsApp dia. Call. Kita video call dia. Nak tak kita video call dia? Siapa cakap nak? Banyak Tak, nak. takkan 690,000 like je. Kalau dapat 900,000 baru kita. Adik dah meminta. Adik dah meminta. Kalau dapat 900,000 baru kita call. Cepat tap jari tu sampai kram. Cepat. Kak, akak lah dengan Abang Long dengan Rosa. Akak dah book lah Rosa. Tak ada. Kita cerita pasal konsert dia. Oh, konsep dia. Akak nanti pergi dengan Abang Long lah. Dengan Acar patutnya. Bak Fatah ada hal patutnya. Oh, Hill pun ada sekali lah kat situ. He perform. Oh, ya ke? Aduh. Oh. Cepat guys. Adik ni. Cepat guys, 900,000. Cepat, 900,000. Cepat. Kau nak tengok Kak Long dengan Abang Long ke tak? Cepat. Tap. Yes. Takkan 900,000. 1 million lah dah halang. Tap. Kau nak tengok Kak Long dengan Abang Long ke tak? Sekejap biar dia tolong tap. Ke tak ya? Ke korang boleh buat kerja korang? Adakah korang perlukan bantuan Irfan untuk tap line? Tak perlu kan? Tak perlu kan? Dia besar. Besar lah muka Kak Ya. Sekejap. Dah 1 million. Masya Allah. Subhanallah. Janganlah nanti orang nampak nombor Fatah. Oh, dia save nombor nama apa tu? Kak jangan mana Kak? Jangan Kak. Kak jangan Kak. Malulah. Kak jangan buat agak malu. Balong. Jangan live kan lah. Tinggal. Jangan ni. Balong. Dengarlah Balong. Hai. Balong, saya blushing tadi tengok. Macam dekat luar ni Ban? Ha? Macam mana boleh dekat luar ni? Macam mana? Take turn dengan Acar kejap. Balong, tadi kita dah confirm lah Rosa. Kita book sekali kan Rosa Maksudnya? Kita book Rosa sekali kan Balong? Belum bising. Apa dia Ban? Kita book Rosa sekali kan Abang Long? Apa adik ni? Orang cerita pasal konsert lah. Oh, pasal konsep Tak apa ni Ban. ni. Fatah kat mana Fatah? Dia dekat office. Mana kau Okay, dia orang suruh kau Fatah. Okay lah, dah korang. Okay, Fatah nak Sekejap. Fatah nak buat kerja. Saya dah settle Tak lah. tampak ni tau. Balik rumah. Minta budak ni. Balong, sorry Balong kacau. Selamat Raya Balong. Saya masih menanti kedatangan Abang Long tu beraya kat Johor. Wish, insyaAllah. Amin, insyaAllah. Jemput kita datang je. Okay, on. Jadi kita TikTok. Video cinta. Okay, bye-bye. Bye Balong. Selamat Raya. Bye. Kita pula blushing. Blushing teruk. Tak boleh. Yang lain lebih excited. Korang mesti macam Ifan kat rumah. Sebab Abang Long kau datang, kita boleh prepare sambal udang. Mama dah ready kat dapur. Dia makan apa lah tadi? Mental lah Ifan tu. Makan apa tadi? Kak Ayah belikan saya ais cheese caramel matcha. Terlebih gula sikit. Yang manis semua saya bagi dia. Ke depan sangat Mira. Okay, belakang sikit lah Blushing Okay. sampai Indo. Sampai Rosa pun blushing. Bukan orang Malaysia je. Sampai ke Indonesia.
Okay lah korang. Lah kejap lah 2 minit Guys, Ipan Kak Ya spill karakter Ipan. Kak tolong Kak cakap yang elok-elok. Mana boleh. Spill lah Kak. Masa hari spill Tadi karakter Mira Kak. masak sambal kerang. Korang Ya, sedap beli gila, sambal Kak. kerang dari ikan bajet. Jangan lupa ya dapatkan. Ikan bajet anggrek. Kak sedap gila Kak masak. Ya. Kak memang dah boleh kahwin lah. Kak baca Al-Mulk boleh sebelum tidur. Ipan satu lagu takkan 1.3 million je. Kita nak 5 million kita nyanyi. Kau lagi balu. Janganlah malu pun ada kerja. Kita call Acah pula. Acah sekali dengan malu. Kau baca pula. Kau Acah. Aduh. Lagu Rosa lagu apa? Sweet. Apa guys? Aku terlanjur cinta kepadamu. Kak terlanjur cinta kat siapa kak? Kak kau lacak takkan 1.4 je. Kalau 1.6 kita call lah Acah. Nak kau Acah cakap apa? Cakap malam ni siapa tidur stores. Turn siapa? Hari ke dia? Main gitar lah Ipan. Gitar tak ada. Saya ada ukulele je. Takkan 1.4 je. Kita nak 1.6 baru kita call Acah. Ipan meminta. Tak adalah. Tak meminta pun. Sekejap korang saya nak buka lens. Apa dia? Kak yang lama sangat. Takut banyak benda terlepas. Guys, lamanya saya tak live. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah kathira. Kalau okey hai, banyak benda yang saya kena kunci mulut saya. Sebab takut banyak sangat headline kan. Jadi kita ada masa Kak Long pergi buka lens. Apa yang korang nak tahu? Kau Anja siapa pula? Apa kau nak tahu? Cepat. Ush, kenapa putih sangat ni? Kau nak tahu apa? Jauh sikit. Dekat sikit. Cepat nak tahu apa? Cepat. 10 dia patah balik cepat. Ipan masuk dapat apa dia? Ipan Cakap. dia bawa penyapu. Akak nak pukul dia pakai penyapu ke? Kau nak cakap apa? Astagfirullahaladzim. Kak sakit lah Kak. Ya Allah Akbar. Bawa penyapu. Kau nak tarik baju adik. Ada nak cakap apa? Ni personal ni. Akak dah dendam kan? Ya Kak? Apa dendam ni? Kak sakit. Nak tarik baju adik. Ya Kak jangan Kak. Aurat Guys, Aurat pusat sampai lutut. tari apa? Tari birthday Kak Ya 20 bulan 10. Kak birthday Kak bulan 10 kan? Birthday hari bila Kak? Aku tak ingat birthday adik. Bulan 9. Sorry, bulan 11 29. Bulan 9 birthday orang lain. Dia suka kantongkan kat live lah. Dia suka kantongkan kat live. Dia pakat dah. Pelik-pelik. Bulan 9 birthday orang lain. Itu je dalam kepala dia. Tahulah. Sabar Kak, sabar Kak Ya nak cakap 29/11. Bukan. Nanti besok headline lah ni. Janganlah. Siapa buat headline? Siapa buat headline? Siap dia. Saya hantar katak kat rumah dia. Saya hantar. Jangan end dulu. Kau nak end ke? Kejap lah. Kita call Acah pasal kita end. Betul ke nak kau Acah? Kejap Sebab guys, tap baru kita dapat call Acah. Hantar katak. Kau orang kata kenapa katak? Sebab orang kan geli katak. Suka korang Kelakar lah. Tadi Acah malam ni turn siapa Acah? Ipan ke Acah tidur store? Acah, Mira tengah live ni. Diorang suruh call Acah. Kenapa? Tak tahu diorang kata call Acah. Acah Ya apa? Tadi Ifan tanya Mira birthday Ifan bila? Hi Sean. Hai Sean. Bukan breakdown tau. Bukan breakdown. It's live dan dia tunjuk dekat live dia. Acah tadi Ifan tanya Mira birthday Ifan, tanya dekat birthday Haris bila? Lepas tu kata bulan 9. Dia cakap bulan 9. Ifan cakap bulan 9 macam birthday orang lain. Aku boleh tersasul pula tentang live ni. Acah cakap hi. Diorang nak Acah. Diorang nak tahu malam ni siapa tidur store Acah ke Ipan. Sudah. Okey, itu je Acah. Diorang suruh Mira call Acah. Diorang pun peminat Acah. Thank you. Baca. Sorry Acah kacau. Main raya. Main raya. Bye. Okay dah. Okay, bye korang.
Saya nak turun bawah. Lama tak live. Nanti Ifan live Kak, bolehkah anak live ke depan seorang-seorang? Akak dah bagi izin belum untuk hari live? Live boleh lah. Cerita benda-benda pelik-pelik yang kita tak boleh. Okay. Kalau Nurin pula, Nurin kat bawah. Nurin kat bawah je. Bila balik Johor? Kita baru sampai semalam. Naik flight. Semalam flight tu, ya Allah. Kak Lu nak bercerita? Adik pun sama. Paku dulang, paku serpih. Ni siapa tu? Okey lah korang. Nanti saya live lagi ya. Nanti saya pujuk Kak Long live live together sedih pula. Lalu kita dah lama tau. Bye guys, thank you guys korang ni supporting. Bye korang. Merah Raya. Assalamualaikum. Nanti saya buka Sempat tu. Bulan 9